Okey, pernah tak kita dengar satu situasi di mana seorang tu hilang dekat lautan ke ataupun dalam 2-3 tahun lepas ada satu pelari trail ni yang hilang semasa sedang berlari trail dan dikuatiri hilang dalam perkampungan bunian. So macam mana dengan keadaan isteri dengan anak-anak tersebut? Boleh tak kita tuntut apa-apa daripada kehilangan suami tersebut ataupun dia sebagai ketua keluarga? Okey, yang pertama, kita sebagai isteri ataupun waris jangan panik. So apa kita boleh buat ialah yang pertama, kita buat laporan polis dulu. Kita boleh buat laporan kehilangan. Selalunya bila lepas kita buat laporan kehilangan, kita boleh buat tuntutan kematian sekiranya orang yang meninggal tersebut ada polisi takaful. Tetapi polisi takaful memerlukan sijil kematian. Jadi dalam kes ini disebabkan orang yang hilang, jadi kita memerlukan pengisytiharan undang-undang kematian. So macam mana nak dapatkan tu? Waris boleh dapatkan di mahkamah untuk pengisytiharan undang-undang kematian. Tapi sebenarnya pengisytiharan undang-undang kematian ni memerlukan 7 tahun baru boleh dikeluarkan. Tapi tak apa, waris boleh ataupun isteri boleh berbincang dengan syarikat takaful untuk macam mana untuk boleh tak buat tuntutan walaupun tak ada pengisytiharan undang-undang kematian tersebut. Itu kalau orang yang hilang tersebut ada polisi takaful. Cuma kita bayangkan kalau orang yang hilang tersebut tak ada pun apa-apa polisi takaful, jadi macam mana dengan isteri dan anak-anak yang ditinggalkan. Jadi kalau boleh suami ataupun ketua keluarga buatlah perancangan sekarang ni supaya kalau apa-apa jadi, contohnya meninggal ke, lumpuh ke ataupun hilang, boleh ada dapat pampasan untuk orang-orang yang tersayang.